man walah. Baik, kita pergi pada halaman yang ke-40 ya, halaman yang ke-38, halaman 39 tu berkenaan dengan perkara-perkara sunat dalam ibadah korban. Di antara perkara sunat ialah bermula 1 Zulhijjah sampailah sembelihan korban kita disembelih, maka sunat penama korban, penama saja, bukan satu family, penama saja. Ya, sunat gugurkan mana-mana bulu pada badan bermula 1 Zulhijjah sampailah sembelihan korban dilaksanakan. Kalau seseorang tu dia ada banyak korban, kita boleh buat banyak korban tuan-tuan, disebabkan Nabi SAW pada akhir hayat baginda, korban ni Nabi tak pernah tinggal sejak disyariatkan pada tahun 2 Hijrah sampai wafat. Bahkan pada tahun terakhir ibadah korban, Nabi kita melakukan korban 100 ekor unta. 100 ekor unta. Maka dengan sebab tu orang yang ada modal banyak, dia nak buat korban banyak, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Maka kalaulah dengan seseorang itu mempunyai korban yang banyak, di Shah Alam ada seko buat dengan kawan-kawan di surau, di kampung pun buat juga sebab nak raikan keluarga di kampung, di rumah mertua pun buat juga nak raikan keluarga mertua, Kemboja pun hantar juga 3 ekor contohnya. Maka pada ketika itu sunat tak potong kuku, tak potong rambut tadi itu hanyalah pada sembelihan pertama saja. Dia tak payah nak tunggu semua sembelih baru boleh potong kuku, tak. Asalkan sembelihan pertama korban dia dah pun selesai, maka dah boleh potong kuku, tidak makruh lagi. Potong kuku dan rambut sebelum pelaksanaan korban makruh dan mengurangkan pahala ibadat. Dia bukan takat hukum makruh macam makan minum, macam pakaian. Ya, makruh minum berdiri, makruh saja, tak berdosa. Ya, tetapi makruh pada ibadat korban ni, makruh pada tiap-tiap ibadah, ya, melibatkan nuqsanus sawab, pengurangan pahala. Ya, kurang pahala. Macam kita katakan tadi, yang koyak telinga hukumnya sah tetapi makruh, maka makruh tu dengan makna apa? Dengan makna kurang pahala. Dengan makna kurang pahala. Sah tapi kurang pahala. Okey, halaman 40, pelaksanaan ibadah korban. Ni kita masuk kepada teknikal dalam pelaksanaan korban. Tidak terhasil korban kecuali dengan niat. Tiap-tiap ekor haiwan korban itu terlaksana niat. Dia terlaksana niat. Korban wajib disebabkan seseorang itu dah pun mewajibkan dirinya dengan nazar, maka menyembelih pada hari menyembelih, niat korban tu dah tak wajib, hanya sunat saja bagi orang korban wajib. Sebab apa? Sebab nazar dia tu dah dikira sebagai niat. Maka berniat pada hari sembelih hanya sunat bagi korban wajib. Tetapi untuk korban sunat tidak terhasil ibadah korban kalau tak ada niat. Contoh saya nak bagi, buku ni tuan-tuan saya mula tulis sejak tahun 2004. Sejak saya menjejakkan kaki ke negeri Selangor, dan saya tengok macam mana pelaksanaan ibadah korban di sana sini, banyak tempat yang saya merantau dan duduk, jadi saya rasa perlu ditulis dan perlu dirungkaikan hal-hal berkenaan dengan ibadah yang mudah-mudahan jadi pedoman kepada masyarakat. Daripada tahun ke tahun saya tambah baik dengan isu-isu yang ada. Tahun ni orang tanya soalan ni, tahun depan dia keluar dalam buku. Macam tu. Itu yang buku ni banyak saya letakkan rujukan dan sebagainya, sebab solusi kepada masalah-masalah semasa yang dihadapi oleh masyarakat kita. Baik. Pernah berlaku satu tempat, lembu A, fulan 7 orang. Silakan tukang sembelih pun sembelih. Bila kita tanya, tuan sembelih tadi niat tak? Sahaja aku niat korban sunat untuk nama-nama ni. Kata tukang sembelih, saya hanya niat sembelih saja tadi. Saya tak niat korban sebab saya tak disyaratkan niat. Betul? Tindakan tukang sembelih betul. Kita tanya pula wakil,
Yang sebut nama tadi, tuan panggil nama 7 orang ni, tuan niat tak aku niat korban sunat untuk nama-nama ni? Kata dia, saya dah wakil tukang sembelih. Sudah. Nampak tak? Ya, ini pelaksanaan ni yang kita kena jaga. Ya. Saya dah wakil tukang sembelih, kata dia. Saya tak niat. Habis. Tanya pula ni 7 orang yang duk lambai tangan lembu tadi tu. Ya. 7 orang semua angkat tangan, semua ada. Tuan-tuan niat tak aku niat korban sunat satu bahagian daripada lembu ni? Kata mereka, kami dah isi borang wakalah. Ya. Maksudnya mereka tak niat. Maka terkorbanlah seekor lembu, tak jadi korban. Tak jadi korban apabila tidak ada niat pada ketika itu. Ya. Niat korban sunat hanya sah dalam 2 keadaan. Yang pertama, ketika menentukan haiwan, barulah sah korban. Kalau binatang tak ada lagi, dia cuma isi borang wakalah, wakilkan saja dengan niat korban, hukumnya tak sah sebab binatang tak ada lagi. Ya, tak sah. Ya. Maka yang pertama, ketika menentukan binatang, dia nak balik kampung, ya, raya di Kelantan, dia telefon imam, lembu dah sampai ke belum? Imam kata dah sampai. Saya nak balik kampung ni, boleh tak saya tengok mana saya punya? Saya nak niat korban. Ya, maka dia pun datang, imam tunjuk ni, lembu A ni awak punya bahagian ada sini. Ya. Bermaksud apa? AJK pun jangan pandai-pandai pergi tukar tagging. Ya. Tunjuk A yang ni, esok tukar A yang lain. Ya. Tak boleh juga. Ya. Jangan duk pandai-pandai tukar. Ya. Jadi bila kita tunjuk pada dia lembu A ni nama awak ada kat sini, ya, maka dah ditentukan binatang korban dia. Maka pada ketika itu dia nak balik, dia boleh niat, aku niat korban sunat satu bahagian daripada lembu ni dan pahalanya untuk diriku dan ahli keluargaku. Maka baliklah. Selesailah dia dah berlaku niat. Ya. Niat itu dibolehkan ketika menentukan haiwan. Yang pertama. Yang kedua, niat itu dibolehkan pada hari menyembelih. Ya, pada hari menyembelih. Sekiranya tidak berlaku niat dalam 2 keadaan ni, maka tidak sah korban. Yang sembelih tadi tu 7 orang langsung tak niat, tukang sembelih pun tak niat, wakil pun tak niat. Boleh tak niat sekarang Ustaz? Dah tak boleh dah. Sebab dah mati. Ya, dah tak boleh dah. Niat mestilah sebelum sembelih. Ya, atau ketika sembelih. Ya. Ya. Kalaulah contohnya kita panggil nama 7 orang tadi, tiba-tiba ada 5 aja, 2 orang absent. Maka kita sebagai wakil kena niat, aku niat korban, ya, untuk nama-nama ni pada binatang ni. Ya. Kita kena. Tak apa. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Sebab itulah waktu kita taklimatkan para penyembelih, sehari sebelum korban kita panggil tukang-tukang sembelih semua, kita bagi taklimat, tuan-tuan dah dilantik untuk jadi penyembelih korban bagi surau tahun ni. Kami sebagai AJK petugas, penganjur, mewakilkan tuan-tuan untuk berniat bagi pihak peserta. Jadi tukang sembelih pun bila dia tengok aja nama tu, dia niat, aku niat korban untuk nama-nama ni. Itu kita katakan langkah berhati-hati, takut pada hari tersebut, ya, terkorban tak jadi korban. Ya, orang ni harap orang ni, orang ni harap orang ni, orang ni harap orang ni, rupanya langsung tak ada. Ya, maka tak berlaku korban. Ya. Ifraz itu hanya ada kewajipan apabila ada yang wajib. Kalau korban sunat tak apa. Ya. Bila ada yang wajib. Ya, korban status untuk jenazah tadi, untuk si mati, korban nazar, dam haji, itu yang wajib. Barulah wajib ifraz. Ataupun ada seorang rakan kongsi itu kafir. Juga wajib ifraz. Sebab tak boleh berlebih kurang dengan dia. Ya. Maka eloknya pada hari nak buat korban tu, kita sediakan teks niat siap-siap. Ya, panggil nama aja 7 orang, semua ada, kita bagi dia baca. Tuan-tuan niat sekarang, dah masuk waktu niat.
dia pun niat sahaja aku, niat korban sunat satu bahagian dan ahli keluarga aku. Kita buat teks tu siap-siap. Panggil nama ada, bimbing dia orang bagi dia tahu cara niat yang afdal. Ya. Kalau yang tak ada nama, kita tolong niatkan. Aku niat satu bahagian korban sunat, satu bahagian daripada binatang ini untuk nama ni. Ya. Ada seorang lagi niat pula lagi sekali. Ya, untuk nama ni pula. Ya. Okey, halaman 42. Niat korban boleh diserahkan kepada seorang Muslim yang sudah mumayyiz sekalipun dia bukanlah penyembelih. Boleh mana-mana orang yang kita lantik sebagai wakil tolong niatkan bagi pihak kita. Maka dalam akad wakalah tadi tu kita dah buat akad wakalah, peserta dah wakilkan kita dah. Amanah tu kita pegang untuk jadi ibadat korban dia. Ya, maka kita lah kena pastikan jadi dengan pastikan ada niat. Boleh waktu kita buat korban di rumah, contohnya kita jemput tukang sembelih datang, kita wakilkan tukang sembelih korban dan kita minta dia niat sekali. Hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Dan boleh juga niat waktu sedang disembelih. Jangan dah selesai sembelih baru nak niat. Itu tak boleh. Ya. Okey, perhatian di sini ialah halaman 43 ni tuan-tuan, tolong buat catatan sedikit. Jika peserta korban berniat sahaja aku niat korban, maksudnya lafaz di mulut. Lafaz di mulut ni. Ya. Sebab kan kita buat teks. Kita buat teks, kita tak letak korban sunat. Kita hanya letak sahaja ni. Maka kalau ikut pandangan muktamad mazhab, korban tu jadi wajib. Ya, maka kena pastikan mestilah lafaz yang kita buat tu ada korban sunat. Ya, sebab isu dia ialah isu melafazkan di mulut, bukan isu niat. Isu melafazkan, talafuz tu. Ya, apabila seorang mengatakan ini lembu korban saya, dah jadi wajib. Maka begitulah juga bila dia niat sahaja aku niat korban tanpa dia niatkan korban sunat. Ya. Untuk kita keluar daripada masalah khilaf ni lah, ya, pastikanlah lafaz yang kita sediakan untuk peserta tu ialah lafaz yang ada serta korban sunat. Jika tidak berlaku langsung niat dalam mana-mana keadaan, waktu tentu binatang pun tak niat, waktu serahkan pada tukang sembelih pun tak niat, waktu menyembelih pun tak niat, maka tak jadi korban. Ya. Tak boleh, tak sah. Sebab apa? Belum ada binatang. Syarat sah niat tadi tu sudah ditentukan binatang, baru jadi korban. Ya, ditentukan binatang mana dia punya. Ya, baru boleh jadi korban. Sebab itulah bila kita buat korban luar negara, kita tak tengok, maka wakil kita yang kena tolong niatkan bagi kita. Okey, kita pergi pula pada praktis sembelihan korban, halaman yang ke-45. Ya. Yang ni tak apa tuan-tuan, nanti kita pergi dulu pada pengurusan. Ya. Sembelihan kita tengok pada nota sembelihan kat belakang sekali, itu lebih detail. Okey, pengurusan daging korban. Kalau korban wajib, sama ada wajib kerana nazar, atau wajib kerana wasiat, atau wajib kerana kita katakan wakaf syarat, buat atas nama si menjadi hak milik Allah Ta'ala yang hanya diserahkan pada fakir miskin. Orang ramai tak boleh makan. Ya, orang ramai tak boleh makan. Itu yang menyebabkan kita kena buat ifraz tadi. Ya, kita kena buat ifraz kalau berlaku perkongsian. Baik, sekiranya korban tadi itu berstatus korban sunat, macam korban kebiasaan kita buat, maka kita kena ambil maklum bahawa pada setiap binatang korban sunat itu ada hak wajib fakir miskin.
selama mana tak tertunai hak wajib fakir miskin, selama itulah ada risiko syubhat. Keseluruhan tu ada risiko syubhat. Disebabkan apa? Bercampur yang halal kita makan dengan yang haram kita makan. Maka menjadi tanggungjawab ya pengurus-pengurus korban, pastikan hak ya fakir miskin ni yang ditunaikan dulu. Disebabkan yang ni yang wajib kita asingkan supaya tidak jadi syubhat pada yang lain. Ya. Okey. Sekurang-kurang daging hak fakir miskin pada satu bahagian ataupun pada seekor kambing ialah seketul daging yang cukup untuk orang fakir makan. Pada adatnya ialah sekurang-kurangnya ialah ya 300 gram, setengah kati. Ya dah cukup. Kita pergi restoran ke apakah, kita minta dia buat satu menu untuk makan seisi family, ya dia tak potong sekilo tuan-tuan. Ya dia masak tu dalam 300 gram aja. Ya miskin pada sekok kambing 300 gram. Tetapi kalau kita bagi lebih, kita dapat pahala sedekah wajib lebih. Ya. Maka pahala bagi ibadat korban ni, menyembelih korban tu dah pahala dah, niat korban pun dah pahala dah, kemudian waktu agihan kita ada nilai pahala lebih. Ada setengah orang dia buat korban semua sekali, dia kata bagi fakir miskin, maka dia dapat pahala sedekah wajib banyak, sebab dia bagi fakir miskin semua. Ada setengah orang pula dia hanya ambil seketui daging aja, sekilo bagi fakir miskin, selebihnya dia buat kenduri makan jamuan di rumah dia. Ya, buat kambing bakar di rumah contohnya. Ya, maka dia dapat pahala sedekah seketui itu jelah, kemudian dia dapat pahala jamuan. Ya, dari segi hukum sah korban, ya sah korban sebab dah tertunai hak wajib fakir miskin tadi. Tidak disyaratkan pengagihan itu sama banyak. Bukan maksudnya bila kita sembelih seekor kambing kita dapat 30 kilo daging, 10 kilo fakir miskin, 10 kilo kita punya, 10 kilo pula bagi orang ramai. Tak syarat. Tidak syarat. Itu hanyalah pembahagian yang afdal. Pembahagian yang afdal. Bila kita bagi sepertiga fakir miskin, sepertiga kita ambil, sepertiga bagi orang ramai, itu namanya pengagihan yang afdal. Namun sekurang-kurang pengagihan ialah selesaikan dulu hak wajib, iaitu hak fakir miskin. Ya kena selesai yang tu dulu. Dan tidak terangkat tuntutan wajib tadi tu kalaulah hanya sekadar bagi makan. Hak fakir miskin ialah memiliki daging korban, bukan makan daging korban. Ya, maka kalau dengan seseorang sembelih seekor lembu, dia masak ke semuanya gulai, dia panggil 1000 orang fakir makan, dia masih belum angkat tuntutan wajib sedekah. Dia kena pergi beli pula daging yang fresh bagi fakir miskin. Maka hak wajib fakir miskin mestilah diberi daging secara mentah. Daging, bagi tulang tak jadi, bagi jantung tak jadi, bagi hati tak jadi, mesti daging. Ya, itu hak. Apabila tadi saya bagi contoh tu kambing tuan-tuan, kalaulah seekor lembu yang ada 7 nama, seekor lembu yang ada 7 nama, maka hak wajib di situ juga ada 7 ketul sekurang-kurang. Hak wajib 7 ketul daging kena ada, mewakili setiap penama. Dulu-dululah, zaman-zaman dulu, ya, waktu tu saya datang dan saya tengok macam mana satu masjid buat. Okey, ya, seorang bagi taklimat, tak tahulah siapa, dia bagi taklimat, tuan-tuan, kita hari ni ada 4 ekor lembu korban. Ya, kita sembelih 4 ekor, 3 ekor kita potong untuk agihan masyarakat, seekor lagi untuk makan-makan. Tu dia tuan-tuan. Seekor lagi untuk makan-makan. Maksudnya apa? Tak tertunai hak wajib seekor tu. Ya. Itu satu keadaan pesta daging yang berlaku. Ya, di musim korban. Atas kesedaran itulah saya mula menulis tuan-tuan. Ya. Baik. Satu lagi pula keadaan, ada 4 ekor lembu disembelih, kemudian apa jadi?
Ya, semuanya digaul campur berlongguk semua. Okey, kita ada 7 peserta setiap ekor, 4 ekor jadi 28 beg. Tarik 28 beg untuk sedekah wajib. Ya, ini pun ada risiko belum tertunai hak wajib tiap-tiap ekor. Disebabkan apa? Dia tarik pada longgokan atas saja, maka mungkin lembu yang terakhir yang diambil tu. Lembu yang pertama, kedua, ketiga duduk bawah tu. Maka masih syubhat sebab tak tertunai hak wajib lembu lain. Bila kita cakap macam tu, ada asatizah kita kata apa? Alah ustaz, dah gaul campur kira tukar gantilah. Saya kata pada asatizah berkenaan, Syekh, enta cuba tengok mazhab Syafi'i kata apa? Tukar ganti daging korban hukumnya haram disebabkan ditukar ganti itu adalah dikira jual beli. Zaman dulu orang tukar barang adalah untuk jual beli. Maka tukar daging dengan daging korban lembu A disebabkan kita dah ambil lembu B punya bagi pada orang, ya. Untuk portion lembu B tu kita ganti balik dengan lembu A. Tak boleh. Sebab hukum tukar ganti daging korban seperti jual beli, maka hukumnya haram. Ya. Maka tak tertunai hak wajib lagi 3 ekor sebab lembu yang keempat aja tertunai. 28 beg tu semua lembu 4 punya contohnya. Maka dengan sebab itulah perkara pertama yang perlu kita pastikan jadi, kena selesai dulu hak wajib tiap-tiap ekor. Ya. Macam mana cara mudah tuan-tuan? Ya, lantik petugas beri takliman. Sekok lembu ni orang tu aja ketua, jangan orang lain mandai. Ya. Okey, kita bagi taklimat tuan-tuan, hari ni kita ada berapa puluh ekor lembu hari ni, tuan jaga lembu A. Ni kami sediakan kepada tuan beg merah. 7 beg merah ni adalah sedekah wajib fakir miskin. Pastikan dalam setiap beg merah ni ada 2 kilo sebab kita nak bagi fakir miskin lebih. Contohnya. Maka kita confirm dah lembu tu dah ada sedekah wajib. Okey, ni plastik kuning. Plastik kuning ni untuk tuan punya korban. Ada label lembu A. Kita tampal kat situ. Pastikan dalam beg kuning ni kami nak ada 3 kilo daging, ada 1 kilo tulang ataupun 2 kilo tulang, dan ada organ dalam. Hati, jantung, limpa, potong semua masuk dalam 7 beg ni. Sebab sunat bagi tuan punya korban makan hati binatang korban dia. Yang duk jadi sekarang ni tuan-tuan, tuan punya korban bukan makan hati binatang, makan hati merajuk. Gaul aja kita kata okey, kumpul semua, ni bahagian tuan punya. Kita gaul semua 4 ekor lembu, sudahnya kawan ni dapat, ni aku punya kau orang punya. Dia tak tahu. Sedangkan sunat tuan punya korban tu makan daging haiwan korban dia sendiri, bukan makan daging korban orang lain. Ya. Maka apabila kita buat macam tu, bermaksud kita telah menyempurnakan tugas kita dengan kita juga bagi tuan punya korban puas hati. Ya, dia dapat tu bagus masjid ni, bagus surau ni, memang confirm kita dapat kita punya, bukan orang lain punya. Ya. Kemudian kita kata ni beg putih. Beg putih ni kami bekalkan secukupnya. Lebih daripada pengagihan nanti semua masuk beg putih 1 kilo untuk sedekah masyarakat. Maka pada ketika itu tuan-tuan, masyarakat kita yang terima pun bila bawa beg merah aja, maaf saya tak boleh, saya bukan ya, saya bukan B14 ya. Ya, saya tak layak makan ni hak wajib ni bagi orang lain. Ya, beg putih dia tahu yang ni dia punya. Ya, dia boleh makan, dia layak makan. Kalau kita buat macam tu tuan-tuan, ya, awal saja kita rasa susah sikit sebab kita nak kontrol hero-hero korban yang tak dengar ngaji hari ni. Ya. Tetapi apabila kita dah mula buat, kita mula bertegas, ya, sebab itulah bila majlis yang macam ni, tuan punya korban kena ada, pengurus yang mengendali kena ada, petugas-petugas pula kena ramai bagi dengar ni. Sebab bila hari kita nak buat korban, kalau suara ramai ni ada, hero korban kalah tuan-tuan. Ya, hero korban kalah. Bila kawan ni bertegas, tak boleh, kami dah mengaji. Ya, peserta kata tak boleh, saya tak redha, ni lembu saya punya. Ya, contohnya. Maka akhirnya dia kena akor, dia kena ikut. Ya, disebabkan apa? Ya, suara ramai. Ya, suara ramai. Jadi itu. Bila kita buat macam tu, insya-Allah daripada tahun ke tahun masyarakat kita terdidik dan terbimbing, insya-Allah korban kita tak jadi pesta daging tuan-tuan.
kita dapat tunaikan dengan baik mengikut ya lunas-lunas syarak. Ya, maka dengan sebab itulah beberapa tahun yang lalu pihak berkuasa kita juga ada keluarkan surat siaran ya, daging korban tak dibenarkan campur kecuali sesudah tertunai hak wajib. Ya, kecuali sesudah tertunai hak wajib. Itu beberapa tahun yang lalu sebab saya daurahkan, ramai yang ikut, balik itu dia keluarkan surat. Ya. Selama ni yang bahagian peserta tu saya rasa kita menjaga. Memang dia akan dapat bahagian dia. Tapi bila yang kepada fakir miskin, ya, itulah puncanya. Selama mana tak selesai hak fakir miskin tadi saya katakan tu, hukum dia ialah syubhat, mengakibatkan yang lain pun jadi haram juga. Itulah punca dia tuan-tuan. Kuliah dah banyak, tok-tok guru ramai dah mengajar, tapi jemaah tak jadi juga. Bergaduh, merajuk, teguk tak boleh melenting. Kita duk heran kenapa keras hati. Rupa-rupanya disebabkan tiap-tiap tahun yang bagi makanan haram ialah Masjid Surau. Ya, yang bagi makan haram tu ialah Masjid Surau yang bagi makan haram. Ya, disebabkan apa? Tak selesaikan dulu ya yang syubhat tadi. Ya. Dan sebagaimana mukadimah saya awal tadi, kita tidak mahu menyalahkan yang lepas-lepas, kita cuma nak tambah baik yang akan datang. Yang lepas tu afallahu amma salam, mudah-mudahan Allah maafkan kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, tapi yang hak ke depan ni kita nak jaga sungguh-sungguh. Ya, hak ke depan ni. Yang lepas tu lepaslah. Ya. Ya. Boleh aja. Ya, orang fakir pun boleh berkorban. Sah. Boleh je dapat. Untuk sedekah fakir miskin tu dia dapat. Boleh je, tak ada masalah. Boleh je. Bukan bila dia dah buat korban dia tak layak dapat. Tak. Ya. Asalkan dia dalam kategori itu dia boleh dapat. Ya, dia boleh dapat. Baik. Yang berikutnya tuan-tuan, pemilikan daging. Kita orang ramai, ya, kita penganjur adalah wakil kepada peserta, dan peserta korban haram menjual mana-mana bahagian daripada binatang korban. Apa juga, hatta pada kulit pun hukum dia haram jual. Ya, hatta pada kulit pun hukum haram jual. Bagi peserta, bagi wakil kepada peserta, dan juga bagi orang ramai. Sebab kita hanya berlayak untuk mengambil manfaat saja, tak boleh jual. Ya. Tetapi fakir miskin dia dapat apa juga bahagian daripada binatang korban, semuanya dengan jalan hak milik. Jadi hak milik dia, maka dia berhak untuk jual. Ya, dia boleh jual. Maka dengan sebab itu kita jangan berkira dengan fakir miskin. Kita duk kira-kira tempat kita ni ada 20 orang fakir aja, korban kita pula 20 ekor contohnya. Seorang dapat 37, dapat 7 kilo, banyak sangat ni, bagi kat orang lain lah. Jangan duk berkira macam tu. Dia dapat banyak, dia tak boleh simpan, dia boleh jual. Ya. Berapa tahun dah kita duk buat korban, kadang-kadang ibadat korban tu tak memberi kesan besar pada fakir miskin disebabkan kita layan dia macam orang ramai. Sedangkan kalau kita bagi banyak pun tak ada masalah. Ya. Lebih banyak dia tak mampu, dia kata saya tak boleh terima ni banyak. Ya, tak apa, tuan ambil dulu, nanti tuan jual. Ya, dia boleh jual. Ya, ada setengah tempat masya-Allah dia sediakan kaunter jualan daging. Ya, orang fakir mana-mana yang tak nak dah ada toki duk tunggu nak beli. Kan? Kami beli hari ni sekilo RM30, RM35 contohnya. Kawan ni ada banyak, dia pergi bagi sana ambil duit. Ya, boleh. Disebabkan apa? Orang fakir boleh jual. Yang tak boleh jual ni orang kebanyakan. Ya. Hatta dengan apa-apa juga daripada binatang korban tu, contohnya kulit orang tak nak ambil, kita pun ambil proses dan sebagainya, buat kerupuk, buat apa, haram jual. Fakir miskin boleh jual sebab jadi hak milik. Fakir miskin boleh jual. Perut contohnya, tanya peserta tak nak, tanya semua tak nak. Ya, tak nak tu sebab tak buat lagi. Ya.
elok kita pergi basuh, elok aja. Ya, dia datang bisik, boleh tak saya nak ambil sikit, ni lembu saya. Yang tadi tak nak tu, yang tadi tak nak. Ya, tapi bila dah bersih aja, perangai manusia. Ya, baru datang minta, boleh tak saya nak ambil sikit, ni saya punya ni tahu. Ya. Jadi kalau kita proses sekalipun, kita tak boleh jual, tak boleh buat sate jual pula. Ya, hanya layak makan aja ataupun bagi orang lain. Tapi orang fakir apa juga yang dia dapat dia jual, dia boleh jual. Ya, maka dengan sebab itulah ya, kalau belah-belah tempat kami tu, kami tolong, kami cari 2-3 orang fakir, kita lantik dia sebagai wakil kepada orang fakir yang lain. Ya, semua bahagian yang tak nak tu serah pada dia. Hampa jual, nanti duit jualan tu kita bagi pada semua fakir miskin di tempat kita. Yang jual itu fakir, jangan kita pergi jual. Kita pergi jual tak boleh. Ya, kepala, ekor, kaki, pakat dua berebut. Ya, yang buat kerja pun boleh tak, ekor ni saya ambil, minta maaf tuan, ekor kena pergi tanya di kaunter fakir miskin, tuan nak bayar. Ya, taklimatkan kepada para peserta, tanya, ni lembu tuan-tuan ni, kepala nak tak? Kami tak nak. Ekor nak tak? Kami tak nak. Ni kaki kuku nak tak? Kami tak nak. Okey, kalau tuan-tuan semua tak nak, kami minta izin, kami nak serah pada fakir miskin, jadi sedekah wajib, pahala tuan-tuan. Jadi sedekah wajib, pahala tuan-tuan. Nanti fakir miskin jual, dia dapat duit. Ya, tak payah berebut apa. Ya, nak kepala, saya sembelih ni, saya nak kepala, boleh? Tak boleh, kata, kena pergi bayar sana. Ya, kita dah serah kaunter fakir miskin semua, yang ni semua kena urus dengan fakir miskin. Satu kepala RM50, pergi bayar, ambil lah balik. Ini contohnya. Maka barulah fakir miskin rasa mereka tu orang VIP musim korban. Ya, mereka dilebihkan daripada orang lain. Ya. Ya. Kita dapat daging banyak, kita nak bagi pada orang lain, boleh aja. Ya, boleh aja. Lagi satu tuan-tuan, ya, risiko simpan daging. Beberapa tahun, 2-3 tahun yang lepas, waktu kita tak dibenarkan sembelih di surau masjid, kita sembelih di pusat sembelihan. Ya, ada satu nazir masjid telefon saya, ustaz, kami semalam ni balik dah tengah malam, peserta semua tunggu, kami bagilah bahagian dia orang masing-masing. Yang fakir miskin ni kami masuk dalam peti ais, kata dia 200 beg. Tiba-tiba datang pagi ni ustaz, semua busuk. Peti ais terkejut. Ya, masuk 200 beg dalam peti ais. Jadi apa risiko dia? Risiko dia wajib ganti. Wajib ganti pada orang fakir. Lama tak ganti, yang lain nak makan pun tak boleh, sebab belum tertunai hak wajib. Ya, belum tertunai hak wajib, kena ganti. Itu risiko dia. Boleh kita beli daging lain ganti, ataupun kita kira ganti dengan harga, dengan bayar. Boleh aja. Boleh, dia jadilah sedekah. Ya, boleh aja bagi. Contohnya kepala tak ada orang kita nak buat, tapi ada kawan-kawan Bangla kita pandai buat, kita kata you ambil je lah. Ya, ambil je lah, takkan nak makan, jangan jual sudah lah. Ya, boleh kita bagi. Kalau semua tak nak buang, tu jadi membazir. Selama mana yang boleh dimanfaatkan, patut dimanfaatkan. Ya. Ya. Peserta ada yang dia nak semua bahagian dia, dan nanti dia akan agih kepada fakir miskin, kepada orang biasa. Boleh tak? Dari segi hukum tuan-tuan, tuan punya adalah memiliki pemilikan tunggal, hak dia. Kita hanya wakil saja, tak boleh kita ambil lebih daripada perwakilan. Ya. Cuma isu dia di sini kena adalah tasamuh. Ya, kena ada tasamuh. Tasamuh ni maksudnya persetujuan awal. Itu yang kita buat tu, isi borang tu, peserta dah ikrar janji, saya ambil banyak ni aja, selebihnya saya serah surau lah uruskan. Ya,
Maka bila pada hari korban tiba-tiba dia nak ambil semua, maka pada ketika itu dia menanggung hukum mengkhianati janji dia. Dari segi hak, ya, dia boleh ambil sebab tu hak dia, tapi tetap dia berdosa sebab dia ingkar janji. Ya, dia ingkar janji dia tu. Ya, pernah jadi ada seorang tu dia tumpang buat korban di tempat kita, tuan-tuan, seekor lembu. Ya, tiba-tiba elok lapah semua, dia kata saya nak semua lah, saya balik semua. La ilaha illallah, yang kawan duk lapah ni penat tak habis lagi. Ya, ya, ambil semua bawa balik. Ya, satu pun tak tinggal, masya-Allah. Ya, itu di antara ni lah. Ya, sebab itulah bila surau ke apa yang anjur ni kita dah buat borang persetujuan ikrar awal. Ya, supaya apa tak jadi macam tu. Ya. Dia kalau memang lebih, kita tak jadi masalah sebab mereka pun sama juga macam orang kebanyakan. Ya, kalau lebih, ya, tetapi kalaulah kita katakan, ya, disebabkan, ya, kita bimbang bekalan daging pun tak cukup, ya, untuk agihan pada orang ramai, maka boleh aja kita buat had. Ya, kita hadkan satu rumah tu berapa yang dapat. Ya, dari segi hukum boleh, ya, disebabkan mereka orang kebanyakan yang layak terima. Ya, cuma tengok pada keadaan. Yang kedua, tuan-tuan, kalau tak ada orang fakir tempat kita, maksud mengalihkan sedekah korban yang tak boleh ialah diselesaikan di tempatnya. Ya, tak boleh bawa ke lain. Bawa ke lain tu macam mana? Bawa luar daripada wilayah zakat. Satu negeri Selangor ni adalah wilayah zakat yang sama. Ya, wilayah zakat yang sama. Kita di Shah Alam ni nak cari bancian fakir payah dapat, tapi kita tahu ada di tempat lain orang fakir ramai. Maka pada ketika itu kita pun pakat dengan mana-mana NGO ni lah yang ambil bahagian sedekah wajib, dia bawa agih dalam negeri Selangor juga di tempat lain, maka hukumnya boleh saja. Disebabkan apa? Hak wajib tadi belum keluar daripada wilayah zakat. Yang dikatakan haram memindahkan daging korban ke negeri lain tu keluar daripada wilayah zakat. Ya, contohnya, ya, kita katakan, ya, daging di Selangor bawa ke Perlis, tu tak boleh lah. Ya, sebab bawa ke negeri lain. Ya, bawa ke negeri lain dah luar daripada wilayah zakat. Ya, tapi kalau sekadar kita nak bawa yang sunat, ya, contohnya yang kita nak makan, kita buat korban di Shah Alam tapi nak balik beraya di Kelantan, ya, bawa balik 2-3 kilo yang kita korban kat sini untuk makan di sana, tak jadi masalah. Ya, disebabkan itu bukan hak wajib. Yang tak boleh keluar tu ialah hak wajib, iaitu hak fakir miskin wilayah zakat. Ya, hak fakir miskin tu kena selesaikan di tempat, ya, dalam wilayah zakat dia. Halaman 52 tu, tuan-tuan, peringatan penting. Adalah hak tuan punya haiwan dan bahagian korban untuk memberikan miliknya itu kepada siapa yang dia suka dan berapa banyak yang dia suka. Ya, yang ni saya kata kena ada tolak ansur ni. Ya, kadang-kadang dia memang dah setuju dengan kita, dia nak ambil 3 kilo aja, selebihnya dia serah pada kita. Tapi kita janganlah buat garang macam kita punya pula. Ya, jangan buat garang macam kita punya pula. Ya, sebab dia punya sebenarnya. Ya, dia punya. Duit dia, lembu dia, bila korban jadi kita punya. Tu tak boleh. Ya. Maka dengan sebab itu kita kena ada tasamuh. Kawan ni dia asalnya janji dalam borang nak ambil 3 kilo aja, ikut yang mana kita tentukan. Tiba-tiba hari korban dia datang bagi tahu kita, boleh tak saya nak minta tambah 2 kilo sebab adik-beradik tiba-tiba datang ramai. Saya rasa tak cukup 3 kilo ni, boleh tak?
Maka pada ketika itu kita kena ada tasamuh. Kita kena, mana boleh, dah janji dah dulu 3 kilo je kan. Ya? Itu bermaksud kita jadi tuan punya. Ya? Kita jadi tuan punya daging. Maka sebab tu saya buat peringatan ni, sebab kita dah jumpa. Kita dah jumpa kes yang macam tu. Ya? Jadi dalam i'anatul talibin dia kata tak boleh kita buat macam tu. Ya? Tidak boleh mengambil lebih daripada yang diizinkan oleh tuan punya korban atau wakil dia. Jadi tak boleh ambil. Ya? Tidak boleh memberi daging korban kepada orang bukan Islam. Jika ada diberi, maka boleh diganti dengan membeli daging yang segar yang lain dan diserahkan pada orang fakir. Ya? Hak daging korban ni tuan-tuan, dia panggil hak dhiyafatur rahman, ketetanggaan Allah. Ketetanggaan Allah. Maka yang boleh dapat ketetanggaan Allah ni hanya orang mukmin saja. Dan ada satu kaul dalam mazhab Hambali, boleh bagi pada orang bukan Islam, tetapi dengan syarat mereka tu zimmi. Zimmi apa dia? Yang tinggal di negara umat Islam, yang bayar, ya, yang bayar cukai Islam, yang sanggup undang-undang Islam dilaksanakan atas dirinya. Ya, maksudnya apa? Walaupun dia bukan Islam, tapi dia mengiktiraf undang-undang Islam sampai sanggup undang-undang tu dilaksanakan pada diri dia, barulah boleh dikategorikan zimmi. Maka bila apa yang berlaku, kadang-kadang undang-undang Islam pun dia cabar lagi. Ya, dia cabar lagi, dia tak nak laksana. Maka dengan sebab itu kita nak kata mereka zimmi, tidak. Tetapi bukanlah harbi. Bukan zimmi, harbi lah Ustaz. Ya, mereka bukan harbi. Ya, dalam fatwa-fatwa muasarah ni kebanyakannya disebutkan bahawa mereka hanyalah orang yang ada kontrak sosial, perjanjian damai, nak hidup aman dan damai dengan kita. Maka mereka ni tak dikategorikan sebagai zimmi. Maka nak ambil pandangan yang kata boleh bagi pun tak berapa nak kuat, disebabkan syarat zimmi tadi. Ya, kerana apa? Korban ni hak ketetanggaan Allah. Bila dia tak iktiraf hak Allah, maka dia tak layak dapat. Mudah kita faham macam tu. Ya. Baik, hukum anggota lain selain daripada daging, seluruh anggota haiwan korban termasuk kulit, tulang, tanduk dan sebagainya adalah tertakluk dengan ketetapan hukum hakam korban. Semua dia masih terikat dengan hak korban. Peserta korban dan orang kaya yang menerima hanya boleh manfaat aja, tak boleh jual. Ya, dia tengok tanduk kerbau cantik, dia pun minta, orang dah tak nak tanam aja, dia kata boleh tak bagi saya. Ya, maka kita bagi pada dia, dia balik biduk proses, okey bagi cantik, jual 1,000. Haram. Disebabkan apa? Jual hak korban. Ya, jual hak korban. Dia hanya boleh manfaat saja. Ya, dia hanya boleh ambil manfaat aja, jual tak boleh. Ya, duk simpan pula kena tulis wasiat pula, takut anak cucu jual. Ya, tanduk punya cantik, ya, kena wasiat pula, ni tanduk korban jangan pandai-pandai jual. Ya, sebab apa? Takut nanti anak cucu jual pula. Ya, sebab hanya boleh untuk manfaat, tak boleh jual. Orang fakir yang menerima mana-mana bahagian daripada binatang korban jadi hak milik dan dia boleh jual. Ya, dia boleh jual. Baik, yang berikutnya ialah petugas-petugas. Haram kita beri mana-mana bahagian daripada binatang korban dengan niat upah atau ganti kepada upah. Beberapa tahun yang lalu ada satu masjid tanya kepada saya satu hukum. Dia kata, Ustaz, ada satu tim menyembelih ni, mereka offer seekor lembu, bayarannya ialah RM200. Mereka bagi karkas pada kami cuma packing aja. Sekok RM200. Daripada tumbang, sembelih, lapah, semua sekali mereka buat. Saya kata okey lah, kalau masjid sanggup bayar je lah. Kalau peserta pun setuju, okey je lah. Ya, sanggup tanggung kos, sebab kos tu kos peserta. Ya. Lepas tu bila dah ada 20 ekor, 200, 20 ekor dah berapa ribu. Ya. Masjid nampak kat situ.
banyak ni, takkan tak boleh kurang sikit? Ya, tanya pada ketua kumpulan servis ni, boleh tak kurang sikit? Dia kata boleh, seekor lembu 150 aja, dengan syarat budak-budak kerja saya juga dapat daging. Maka pada ketika itu hukumnya haram. Sebab apa? Sebenarnya dia bukan kurangkan kos, dia cuma ganti kos tu dengan daging. Ya, jadi maksudnya upahan mereka tetap 200 juga. Ya, dia kurang RM50 tu hanya kerana nak ganti dengan daging. Maka macam tu pelaksanaan hukumnya haram, tak boleh. Ya, disebabkan apa? Ya, upah tadi tu dengan daging korban. Ya, maka tak boleh. Memberi pada orang yang bertugas, tukang daging, tukang lapah, tukang potong dan sebagainya, tukang sembelih, atas dasar hadiah kerana dia orang Islam, dia tetangga Allah, dia layak dapat, ya boleh. Jangan niat upah. Ya, jangan niat upah. Ya, niat upah aja tak berapa. Tak boleh. Ya, bukan tak apa-apa boleh, tak boleh. Ya, niat upah tak boleh. Maka kalau bagi upah duit tak ada masalah. Ya, kita dah putuskan dah, semua petugas yang berdaftar kita bagi seorang RM30 contohnya. Itu adalah upah mereka. Ya, bagi daging adalah hadiah. Walaupun bagi lebih tak apa. Ya, sebab apa? Upah dah selesai dengan bayaran tadi. Ya, semua petugas dapat t-shirt seorang selai contohnya. Tu sebagai upah. Petugas je dapat, yang lain tak dapat. Ya, tu sebagai upah. Maka nak balik tu kita bagi 2 kilo ke, kita bagi 1 kilo ke, kita bagi tulang ke, tak jadi masalah. Sebab apa? Upah ialah dengan adalah hadiah. Hukumnya boleh. Kalau kita amalkan semua karya ni dapat 1 bungkus, tapi yang buat kerja ni kita tambah lagi 1 bungkus. Sebagai hadiah tak apa. Sebagai hadiah, jangan sebagai upah aja. Ya, jangan sebagai upah. Okey, sekarang kita pergi pula pada penyembelihan. Ya, penyembelihan. Tengok pada halaman yang ke-64, 65 yang dikatakan sembelih ni tuan-tuan, dia ada 3 keadaan. Yang pertama namanya zabhu, iaitu macam mana kita sembelih biasa. Perbuatan memutuskan halkum dan marih, ya, bagi binatang yang dapat dikawal, dapat ditangkap. Ya, maka tu nama zabhu. Yang kedua nama nahru, bagi sembelihan yang yang panjang leher macam unta, maka kita potong pada pangkal leher dia cepat mati. Ya, macamlah itik serati contohnya, itik angsa dan sebagainya, kalau kita potong pada bahagian dia dekat dengan rahang dia, lambat mati. Itu yang terbang sampai 2-3 hari. Ya, tak mati-mati. Ya, tapi kalau kita potong pada bahagian pangkal leher dia, kejap je mati. Ya, maka itu namanya nahru. Yang ketiga ialah al-aqru, iaitu sembelih dalam keadaan darurat, kita tak boleh nak capai leher dia. Ya, lembu korban lari daripada orang ramai, jatuh dalam longkang, kepala ke bawah. Nak capai sembelih tak boleh. Nak cuba angkat tak naik sebab besar. Ya, kita cuba dekat kena penyepak pula dengan dia. Ya, sebab bukan dia tahu nak tolong, kita nak tolong dia. Ya, maka pada ketika itu pergi cari tombak tajam ke, buluh tajam ke. Ya, mana peserta korban? Niat korban semua. Ya, kemudian tukang sembelih pun ya, niat menyembelih, melukakan binatang tadi dengan niat menyembelih. Maka ditikam, ya, ditikam kita katakan buluh tajam ataupun lembing tadi tu, ya, sampai tembus badan dia dan keluar darah, mati dengan tikaman tadi. Hukumnya sah sembelihan dan jadi korban. Ya, mana-mana bahagian. Nabi kata, wallahi law ta'anta ala fakhidhiha la ajza'a anka. Demi Allah, ya, kalaulah engkau tikam pada pahanya dan keluar darah, luka dia lalu mati, maka bagimu. Ada sahabat mengadu pada Nabi, unta dia sangat liar, tak boleh dekat, garang. Nak dekat pun tak boleh, kata dia, garang. Ya, maka Nabi kata kalau awak tikam paha dia sampai dia darah dan mati,
maka itu sudah dianggap sembelih. Sembelih tu namanya al-aqru. Ni bagi binatang yang sukar nak dikawal, yang tak dapat nak ditangkap. Baik, yang berikutnya kita pergi pada rukun sembelihan yang telah memutuskan halkum dan marih. Ya, halkum ialah salu nafas, marih ialah salu makan. Binatang yang payah nak sembelih tuan-tuan ialah ayam, burung dan sebagainya. Sebab apa? Marih dan halkum dia berlari. Kita tolak pisau, dia turun ke bawah, kita tarik, dia naik pula ke atas. Rupa-rupanya dia luka saja, halkum dengan marih tak kena lagi, tahu-tahu mati je. Maka sembelihan maka dengan sebab itulah bila sembelih ayam je kena ada seorang tolong kawal, tolong pegang kat depan supaya halkum dan marih dia tidak lari. Dan begitulah juga perbuatan menyembelih itu, mestilah binatang tadi mati dengan semata-mata sembelihan, bukan kerana perbuatan lain yang dilakukan serentak. Contohnya kita tengok halaman ke-68. Hendaklah binatang itu mati semata-mata disembelih, sekiranya berlaku perbuatan lain yang juga boleh menyebabkan kematian, maka sembelihan itu tidak sah. Seorang potong leher, seorang belah perut. Lembu kalau belah perut pun mati, kalau potong halkum pun mati. Maka kalau buat serentak, hukumnya tidak sah sembelihan. Kalau buat serentak. Maka ada seorang hantar video kepada saya, ada kawan daripada pejabat mufti, dia hantar video, Syekh tolong ulas sikit. Dia tunjuk Bangladesh sembelih ayam macam mana. Seorang pegang letak aja sampai leher, tang, tetak dengan pisau putus leher, tang dengan pisau putus leher. Ayam kalau putus leher mati tak? Mati. Ayam kalau putus halkum mati tak? Mati. Maka pada ketika itu bila berlaku serentak, hukumnya tidak sah. Kerana boleh jadi mati kerana putus leher, boleh jadi mati kerana putus halkum, sebab serentak. Maka hukumnya tidak sah. Sama macam seorang potong leher, seorang belah perut, serentak, maka hukumnya tidak sah. Begitu juga sama macam sembelih kambing, seorang potong kat depan, seorang potong kat belakang. Contohnya juga tidak sah. Disebabkan kalau putus daripada belakang pun mati, putus daripada depan pun mati. Bila serentak tidak sah. Begitulah juga menggunakan pisau-pisau yang beracun. Juga sama seperti membunuh serentak. Guna kerih lama ke, guna pedang bayonet Jepun ke apakah yang beracun. Maka pada ketika itu tak dapat dipastikan apakah binatang tadi mati disebabkan luka sembelih ataupun serangan racun yang masuk ke jantung dia. Maka pada ketika itu juga tidak sah alat menyembelih daripada benda-benda yang beracun. Kerana boleh jadi mati disebabkan racun, boleh jadi mati sebab sembelih. Kalaulah perbuatan itu susul menyusul, contohnya macam di pasar-pasar, apabila dia orang sembelih aja, ayam dia lambung masuk dalam kuali ada air, juadah raya. Semua pakat takutlah, silap dah kita ni makan ayam lemak. Sedangkan itu perbuatan susul menyusul. Ayam tu kalau dah putus halkum dan marih mati tak? Mati. Masukkan dalam bekas air tadi tu hanya sekadar mempercepatkan mati. Perbuatan itu hukumnya makruh. Tetapi sembelihan sah. Perbuatan tu hanya makruh aja, sembelihan sah. Ada tular beberapa video yang lepas, contohnya seperti 2 tahun lepas ke, sembelih lembu di tepi sungai, tiba-tiba lembu melompat dengan tukang sembelih, dengan tukang pegang, dengan lembu masuk sungai. Dengan lembu masuk sungai. Kalaulah bila kita cari balik ditemui lembu tu, kita tengok halkum dan marih dia dah putus, maka sah sembelihan. Disebabkan apa? Dia jatuh dalam sungai tadi tu hanya perbuatan susul menyusul, bukan perbuatan serentak. Tapi kalau kita jumpa aja dah mati, tengok-tengok halkum tak putus, maka hukumnya tidak sah. Tu kena faham tu kaedah serentak dan susul menyusul tu kena faham.
Baik, yang kedua pada rukun sembelihan ialah tukang sembelih. Tadi perbuatan menyembelih. Ya, mesti putus halkum dan marih. Adapun salur darah yang bernama wajzan yang ada kiri kanan ni, ya, nama dia wajzan, yang tu bahagian sunat yang diputuskan. Ya, ya, sikit lagi bang, sikit lagi bang, sikit lagi bang, putih kepala, pisau tajam. Ya, maka hukum dia makruh, tapi sah sembelihan. Ya. Dan perlu kita ingat bahawa halkum dengan marih ni tuan-tuan, bagi binatang seperti kambing, lembu, kerbau, dia bertindih macam ni. Dia tak duduk macam ni, dia bertindih macam ni. Bawah ni halkum, atas ni marih. Ya, dan kedua-dua ni dia terus sampailah ke anak tekak. Di anak tekak tu dia jadi satu salu saja. Dia bukan dua salu. Ya, dia jadi satu salu aja. Maka sebab itulah berhati-hati tukang sembelih, pegang dulu biji halkum dia. Potong bawah daripada biji halkum. Jangan potong atas daripada biji halkum, sebab kita bimbang pisau kita dia makan serong macam tu, maka akhirnya hanya putus salu yang sambung dua ni, bukan dua salu, marih dan halkum. Kalau putus macam tu, hukumnya tidak sah sembelih. Sebab dia bukan potong marih dan halkum, dia potong pangkal lidah. Ya, dia potong pangkal lidah. Ya, halkum dengan marih tak putus pun. Ya, saya tengok beberapa video yang tular, lembu dah disembelih dah, tiba-tiba bangun berdiri. Bangun berdiri, darah duk keluar, kesian. Ya. Sebab apa? Sebab tukang sembelih potong terlalu rapat dengan rahang. Ya, yang putus tadi tu bukan halkum dan marih. Ya, kalau jadi yang macam tu, rebah balik, potong bawah sikit supaya halkum dan marih dia putus, maka masih sah sembelihan. Ya, masih sah sembelihan. Baik, syarat penyembelih mestilah penyembelih tadi itu seorang Islam, ya, atau ahli kitab. Ni saya kekalkan ahli kitab tu sebab apa? Ada dalam nas-nas kitab kita. Ya, namun syarat ahli kitab yang ada zaman yang ada, ya, dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mensyaratkan ahli kitab daripada mereka yang berketurunan dengan Nabi Allah Yaqub alaihi salam saja. Kalau orang Nasrani Arab tak sah korban, tak sah sembelih. Ya, Yahudi Arab tak sah sembelih. Mesti hanya daripada keturunan Nabi Allah Yaqub saja. Ya, maka boleh dikatakan ahli kitab zaman kita ni dah tak wujud. Ya. Baik. Tidak halal sembelihan orang bukan Islam. Ya, tidak halal sembelihan orang yang, ya, ahli kitab yang bukan keturunan, ya, Nabi Allah Yaqub tadi. Kanak-kanak yang mumayyiz halal sembelihan dia. Orang perempuan haid boleh sembelihan dia. Ya, khunsa boleh. Orang makruh orang buta menyembelih. Boleh dah bang, boleh dah bang. Kat mana? Kat sini kah? Tu tangan saya. Tu tangan saya. Dia pergi letak pisau atas tangan kawan ni dah. Ya. Maka sebab tu makruh. Ya, orang buta takut salah potong. Ya. Baik, tidak halal sembelihan orang yang tidur kerana tiada qasad menyembelih. Mestilah perbuatan tu ada qasad menyembelih. Dia ni expertise, ya, tukang sembelih memang hebat. Ya. Duk mamai-mamai tu, balik penat dah korban, duk tidur di, ya, atas kursi malah, ada datang seorang makcik, "Ji, tolong sembelih Ustaz." Dia pun tarik pisau, sembelih. Ya. Elok petang aja kawan ni datang hantar semangkuk ni lah yang Haji sembelih tadi. "Bila aku sembelih?" Sudah. Rupa-rupanya kawan tak ada niat sembelih. Ya, rupa-rupanya tak ada niat sembelih. Ya. Maka pada ketika itu tak sah, tuan-tuan. Ya. Baik, yang berikutnya yang ketiga ialah rukun yang ketiga, binatang yang disembelih. Ya, binatang yang disembelih. Syarat yang pertama mestilah binatang yang halal dimakan. Tak halal juga, ya, walaupun sembelih, sebab dia bukan binatang yang halal dimakan. Ya, syarat yang kedua ialah binatang tadi tu masih ada hayah mustaqirrah. Kita tengok lembu duk berjalan makan rumput sendiri, tu nama hayah apa? Tu nama dia hayah mustamirrah. Ya, hayah mustamirrah.
Hayah mustaqirrah macam mana? Hayah mustaqirrah ni ialah hal keadaan binatang tadi masih ada tanda-tanda nyawa di kandung badan. Masih ada tanda nyawa di kandung badan. Ya. Kita sembelih ayam jantan kampung, ya. Dah selesai sembelih aja tiba-tiba dia bangun duk berjalan buat tinjauan sana sini. Ya, maka kita pun tangkap balik, oh ada satu tak putus ni, marih tak putus, kita pun potong lagi sekali, maka hukumnya sah. Disebabkan apa? Masih ada hayah mustaqirrah, nyawa di kandung badan. Syarat dia nyawa di kandung badan. Lembu kena langgar dengan lori, pang kena langgar dengan lori, kita tengok dah kejang dah, kerah dah. Ya. Maka pada ketika itu ulama kata sunat kita sembelih juga untuk pastikan apakah ada hayah mustaqirrah atau tidak. Kita pun tarik pisau di leher dia, tiba-tiba selepas sembelih dia meronta dengan kuat. Tanda nyawa di kandung badan. Sebab masih meronta dengan kuat selepas sembelih. Ataupun waktu kita tarik pisau berlaku hembusan darah yang kuat, keluar darah. Itu tandanya masih ada hayah mustaqirrah. Ataupun selepas selesai sembelih ada rengekkan kerongkong, krok bunyi rengekkan kerongkong, maka itu juga masih hayah mustaqirrah. Maka ada beberapa video yang kita tengok di YouTube, ada seorang pakcik manakah sembelih, baru dia tolak pisau luka aja, lembu tadi bergerak, lembu bergerak pula, dia terlentang jauh ke belakang, orang lain pula capai pisau, pergi sambung sembelih. Mufti netizen kata tak sah. Ya. Sedangkan selepas selesai orang kedua sembelih tu, kita tengok apa jadi. Lembu tadi masih kuat meronta-ronta, masih kuat menendang-nendang, masih kuat bunyi rengekkan kerongkong. Bermaksud sembelihan yang kedua, ketiga tadi tu masih dalam hayah mustaqirrah. Ya, yang tak bolehnya kalaulah tidak ada hayah mustaqirrah, iaitu harakah mazbuh. Harakah mazbuh situasi binatang yang dah pun nazak, yang kalau dibiarkan langsung mati. Contohnya macam tadi kena langgar lori, maka bila kita tarik aja pisau tak keluar darah, tak ada hembusan darah. Kan baru ni 2 tahun lepas ke ada yang sembelih lembu lemah. Ya, sebab dia tarik tegang sangat, dia biar lama, selesai sembelih aja dia kata kenapa tak ada darah, pakat duk gelak sama-sama dia. Hanya dia sembelih tu dah jadi bangkai. Ya, sebab dia sembelih tadi binatang yang dah mati. Ya, maka bila tak ada sedikit pun hembusan darah, ya, maka bergerak pun dah tidak, rupa-rupanya binatang tadi dah mati, tercekik. Itu kena beringat hari menyembelih, jangan sampai tercekik macam tu. Ya. Pastikan simpulan pada leher binatang tu kita alih sedikit, jangan tepat kena pada halkum dia. Ya, itu bila dia tarik tegang, simpulan tadi tu bertongkol, dia tekan ke dalam, itu yang dia tak boleh bernafas. Ya, jadi pastikan simpulan tu kita pusing biar dia naik ke atas. Ya. Maka kalaulah pisau jatuh diganti pisau lain, ataupun pisau tumpul diganti pisau lain, selama mana penyembelih pertama tak angkat pisau, orang lain datang letak, maka dia tak syarat hayah mustaqirrah, asalkan selesaikan saja, masih sah sembelihan. Tetapi kalau pisau dah terangkat, maka sembelih yang kedua, sembelih yang ketiga, syarat dia hayah mustaqirrah, mesti nyawa masih di kandung badan. Buktinya selesai sembelih dia masih kuat bergerak. Jadi jangan duk ambil petua kata terangkat pisau aja tak sah sembelih. Ya, terangkat pisau sembelih ayam tak apalah, RM18 aja. Ni sembelih kerbau 7,000. Terangkat pisau tak sah, siapa nak ganti? Ya. Maka kena ambil maklum bahawa terangkat pisau tu bukanlah perkara yang menyebabkan sembelih tidak sah. Syarat dia kalau terangkat cepat-cepat letak balik. Ya, ataupun masih ada hayah mustaqirrah. Ya. Itulah lebih kurangnya hal-hal berkenaan dengan sembelihan yang penting untuk kita
Yang penting untuk kita ambil faham. Yang selebihnya tuan-tuan boleh tengok di YouTube, boleh tengok di Facebook, ya. Macam mana beberapa kali dah saya anjurkan kursus menyembelih, dan saya tunjuk macam mana praktis sembelih lembu. Ikat satu kaki aja. Lembu ni dia lemah dia tuan-tuan, kaki kiri yang belakang. Tangkap aja kaki itu, tegangkan saja, maka kaki lain akan tegak. Maka ada seorang lagi tolong jaga dekat bahu dia supaya kaki atas dia tu tak ganggu penyembelih. Ya, seorang tolong kontrol kepala. Ya, boleh sembelih dah. Ya. Ada satu masjid dia selalu buat korban dalam 30-40 ekor, maka ya, dia minta saya datang tunjuk praktikal pada petugas sehari sebelum korban. Ya, sehari sebelum korban ada lembu yang dia nak buat masak-masak tu. Ya, kadang-kadang bila kita beli lembu banyak ni, pembekal kata tak apalah, saya bagi seekor tumpang buat kenduri. Yang tu bukan korban. Ya, dia nak tumpang buat kenduri. Kita pun sembelih sehari sebelum. Ya, ada satu masjid dia jemput saya bawa beberapa orang kawan, tunjuk macam mana cara menyembelih dengan ikat satu kaki saja. Ilmu ikat satu kaki ni dah diperturunkan pada rakan-rakan sampai dah ada satu konsultan bawa ke Sabah. Satu negeri Sabah tu dia diiktiraf oleh Jabatan Mufti Sabah untuk ajar masjid-masjid macam mana teknik ikat lembu satu kaki, sembelih mudah. Ya. Kita kadang-kadang duk bersilat nak cantum kaki dia tu pun tuan-tuan, ya, balik sakit pinggang 4 hari. Ya. Sedangkan benda tu tak perlu pun. Ya, ikat satu kaki aja. Tegak kan, dia dah tegang, kita sembelih aja. Ya. 3 orang pun dah boleh sembelih. Jaga tali tarik tegang, ya, seorang sembelih. Dah boleh dah. Berani tak berani aja. Ya. Kaki depan tak ikat. Kalau kita bimbang kaki depan yang bawah tu takut dia ganggu, kita letak tali, minta seorang tarik. Lepas sembelih, lepas balik kaki tu. Ya. Jadi boleh tengoklah video di YouTube dan sebagainya, banyak dah yang video-video yang dirakam saya ajar, dan dah ada beberapa konsultan yang bawa di negeri Sabah dan di beberapa negeri untuk teknik ya, sembelih dengan ihsan. Kita tidak seksa binatang tu tuan-tuan. Ya, sebab kita tumbangkan dia pun dengan mudah, langsung menghadap kiblat, dan kita langsung sembelih tanpa kita payahkan dengan pasung dengan 5-6 orang duk lompat duduk atas dia pula. Lembu kata aku ni dah terkorban sebelum korban. Ya, rasa macam nak mati dah. Ya. Jadi ada satu masjid tu jemput, saya pun buat taklimat 1 hari sebelum. Ya, esoknya petugas-petugas dia semua buat macam mana yang kita tunjukkan. Ya. Zuhur tuan imam telefon, terima kasih banyak ustaz, kami selalu asar pun tak habis lagi. Ya, sebab banyak ekor, asar pun tak habis lagi. Tapi hari ni kata dia 24 ekor diselesaikan sebelum pukul 12. Dah selesai. Sebab apa? Tak payah nak menyusah diri, teruk-teruk bersilat dengan lembu. Ya. Jadi ada video-video tu di YouTube, tuan-tuan search sajalah. Ya. Dan baru ni pun ya, waktu kita di Masjid Saidina Ali buat kursus menyembelih yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti pun saya tunjukkan ya, pada hari penyembelihan macam mana teknik dan kaedah. Cara lapah macam mana, kita ada video cara lapah, kita ada video cara nak ambil daging supaya ya, ini duk komplain daging tak cukup lah ustaz, 60 kilo aja, hanya daging melekat kat tulang berlambak. Sebab cara nak ambil tak tahu. Ya. Cara nak ambil tak tahu. Daging tak busuk, biasanya busuk daging ni disebabkan apa? Waktu dia proses ya, pundi kencing tu, air kencing, ya, beg kencing tu dia tak tahu cara nak buang. Ya, bila kena ya, pisau bocor, habis busuk. Ya, jadi juga kami tunjuk macam mana cara supaya dapat keluarkan beg tadi dalam hal keadaan tidak ya, mencemarkan daging. Tuan-tuan boleh search di YouTube dan juga di Facebook semua kaedah-kaedah tu. Saya rasa cukuplah sekadar itu, dah pukul 12. Ada soalan silakan. Mari. Ya. Ya, salur darah hanya sunat, bukan wajib. Hanya sunat.
Ya, sebab binatang ni bila putus halkum dan marih dia mati. Ya, wajzan tadi tu hukum dia sunat, tetapi ia adalah sembelih dengan ihsan. Sebab apa? Bila putus wajzan, pada ketika itu darah akan keluar sebanyak-banyaknya. Maka bila keluar darah sebanyak-banyaknya, daging dia jadi lebih segar. Ya, dagingnya lebih segar. Sebab itulah sekarang ni praktis penyembelihan di pusat-pusat penyembelihan, sesudah dia selesai potong lembu secara gantung, ya, yang pertama dia guna stunning untuk pengsankan lembu tadi, maka dia gantung kaki tak sampai pada tukang sembelih akan sembelih sampai pula pada checker yang pertama akan tengok halkum dan marih putus tak, kemudian checker tadi tengok dah putus, maka dia akan belah daripada dada, dia belah turun ke bawah supaya darah keluar lagi banyak. Ya, dengan banyaknya darah yang keluar, daging dia lebih segar. Sebab itulah bila kita kremkan binatang ni tuan-tuan, kita ikat 4 kaki, maka dia tak boleh mengepam darah dia. Putus wajzan dah putus, maka darah ke otak tidak sampai lagi. Pada ketika itu oksigen tak sampai otak, sebab oksigen melalui darah tadi, maka otak akan mati dalam beberapa seken saja. Sebab itulah kajian Universiti Oxford mendapati sembelihan cara Islam yang terbaik, sebab otak binatang mati hanya dalam beberapa saat, maka binatang tadi tidak lagi menderita sakit kerana otak dia dah mati. Ya, yang rangsang sakit ni otak. Ya, maka sesudah otak dia mati, saraf tunjang ambil alih peranan menggerakkan otot-otot yang ada. Maka kita tengok dia masih bergerak kaki dengan kuat, otot-otot dia masih kejang, itu adalah peranan saraf tunjang. Sebab itulah makruh putus leher, sebab saraf tunjang dia akan mati. Ya, saraf tunjang dia juga akan tak berfungsi. Ya, maka dengan sebab itulah makruh putus leher. Maka kita dapati bila dikremkan sampai 4 kaki diikat, tuan-tuan boleh tengok bila kita belah jantung dia, penuh ketulan-ketulan darah dalam jantung. Ya, tapi kalau yang bebas ni, yang kita ikat 1 kaki ataupun kita ikat 3 kaki, 1 lagi dapat bergerak, bila kita belah jantung dia, tak ada darah beku, kosong, bersih. Maksudnya dia pam keluar habis. Itu halalan thayyibah. Ya, sebab kita nak thayyibah sekali, bukan takat halal aja. Dengan dia pam keluar semua darah tu, dia jadi lebih segar, jadi lebih baik. Wallahu a'lam. Jadi kita rasa cukuplah sekadar itu. Ya, ada lagi soalan? Tuan lembu dia ada lembu dan dia pun buat korban kat sebahagian dalam lembu tu. Kemudian dia ada orang lain masuk untuk sekali. Jadi dia jual dalam bahagian tu. Adakah dikira sebagai dia menjual korban? Korban. Dia dah niatnya berarti sebagai lembu korban dah. Kemudian dia ambil duit lagi daripada peserta yang lain. Tu tak boleh. Tak boleh menjual. Ya. Kalau dia berniat, contohnya dia niat korban pada binatang tadi tu, ya dah jadi korban lah. Jadi dia tak boleh ambil duit pada peserta lain. Tak boleh jual. Tak boleh jual. Nak takat nak letak nama boleh. Ya. Dia jual itu dia jadi macam menjual hak korban pula. Ada lagi? Wallahu alam. Jadi kita takat tu aja, insya-Allah. Selepas ni ada praktikal sembelih kambing, insya-Allah. Jadi saya ijazahkan buku, ya, panduan ibadah korban ni tuan-tuan. Ya, ni dia ada sumber rujukan dia. Sebab saya faham isu korban ni, bila kita cakap, orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Ya, maka sebab itulah saya letakkan setiap nama rujukan kitab. Ya, supaya dia nak bercakap macam mana pun dia ada rujukan. Tak ada rujukan silakan, kalau tak ada, ya, dia temberang, dia cakap saja aja. Ya, itu tujuan dia. Dan ya, kadang-kadang kita nak bercakap, kita tak ada kemampuan, tapi kita bagi buku ni je pada dia, dia faham sendiri. Ya, kita tak ada kemampuan nak bercakap. Ya,
Bila tengok cara buat ni, kita rasa macam tak berapa nak tepat, tapi kita nak cakap tak berani. Ya. Bagi dia buku ni, suruh dia tengok. Sebab tu saya buat dengan cara ringkas, ya, dan mudah dipahami. Jadi saya ijazahkan ya, buku Korban dan Sembelihan menurut mazhab Syafi'i pada semua yang ikut pengajian pada hari ini. Ajastukum jami'an. Baik. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz